So dengan bajet bawah RM3,000 ataupun korang nak beli bawah RM2,700, korang tak tahu nak beli phone yang mana yang elok, yang mana kamera cantik, performance elok. Sebab banyak sangat phone yang berharga bawah RM2,700. Tak kisahlah brand new set ke, memang banyak. Saya boleh cakap lebih daripada 30 unit macam tu. So dekat tangan saya sekarang ni, saya diberikan peluang untuk review dan juga unboxing Oppo Reno 16 yang baru saja dilancarkan pada 8 Julai hari tu. Nama saya Yul daripada Pocket Socket. Ini adalah unboxing dan juga first impression saya untuk Oppo Reno 16 5G. So let's go. So dalam sebulan 15 hari ni, there's a lot of things happen and also there's a lot of macam problem yang terjadi dekat channel Pocket Socket ni. Tapi Alhamdulillah, saya dah diberikan peluang untuk review unit media daripada company-company lah. Macam contoh daripada Oppo ni. So terima kasih Oppo kerana memberikan saya peluang dan juga trust untuk saya review produk korang. And also kalau kata untuk company-company yang lain, kalau kata nak suruh saya review produk korang, korang boleh je pergi dekat email saya bawah ni. Boleh je chat ataupun boleh je email saya lah untuk bagi korang punya phone ataupun produk-produk teknologi yang lain untuk Pocket Socket sendiri dan juga untuk company tu sendiri. So yes, tanpa membuang masa, ini dia kotak Oppo Reno 16 yang korang boleh tengok kat sini. Actually agak cantik sebenarnya sebab dia memang nampak very cosmic macam tu. Dia punya ada cosmic punya planet effect macam tu. And fun fact, korang kalau kata korang tak tahu yang Oppo Reno 16 ni, adik dia Oppo Reno 15 baru je dirilis pada Januari 2026. Tapi Oppo buat keputusan untuk keluarkan Oppo Reno 16 ni pada tahun yang sama. Tapi kita akan bagi tahu lah apa perbezaan di antara spek Oppo Reno 16 dengan Oppo Reno 15 ni. Tanpa membuang masa, jom kita buka lah. Kita buka dulu dia punya kotak. Korang boleh nampak sekali. Ni first time sebenarnya saya review phone dan juga saya dapat phone yang semahal ni. So thank you jugalah sebenarnya daripada Oppo. Korang buka-buka, korang akan dapat ni manual dan juga yes, korang dapat sekali dia punya casing. So korang boleh dapatkan quick guide and also kita ada safety guide juga. And then dia punya casing, dia pakai casing transparent. Actually ni casing yang agak solid sebenarnya kalau katakan untuk saya. Based on my opinion, saya boleh cakap yang casing ni memang okey lah. Dia sturdy lah untuk dipakai. Dia bukanlah dia soft plastic, dia memang keras macam tu. So yes. Next thing. So kita dah didapati sekali dengan dia punya phone itself. Yes. Ini adalah phone yang adalah make your moment. Yes, saya tak tahu momen apa tapi itulah. Fun fact, phone ni actually AI generated punya phone. So korang boleh je guna phone ni untuk tangkap video, untuk tangkap gambar, and also bolehlah buat macam collage semua tu. Nanti kita try actually. Untuk full review nanti saya akan buat. Ini adalah video impression dan juga video unboxing saja. And then the moment of truth. Ini first time saya buka ni. So korang boleh nampak kat sini agak cantik jugalah sebenarnya. Belakang dia ni 3D floating planet. Ya, fun fact untuk Oppo Reno 15 dia tak ada 3D floating effect ni. Dia pakai wave rasanya. 3D wave punya effect macam tu. Macam aurora macam tu. Yang ni dia bagi terus macam planet punya. Korang boleh tengok kat sini lah. Very cool, very nice. So yes, kita letak tepi dulu phone ni. Letak dulu, this is not my phone, so saya kena hati-hati. And then korang boleh nampak kat sini dia ada 3 kamera. So agak okey sebenarnya. Kat sini kita ada kamera main, kamera ultra wide dan juga kamera telefoto lah. Apa yang paling saya tak suka lah untuk Oppo Reno 16 ni, dia dah turunkan daripada 200 megapiksel dekat Oppo Reno 15. Dia jadi 50 megapiksel saja. Tapi tak apa, jangan risau. Saya tak nak komplain pasal kamera ni sebab kamera ni saya boleh cakap very optional jugalah sebenarnya sebab megapiksel besar dia bukanlah membuatkan kamera ataupun gambar tu jadi sharp. The only thing yang buatkan dia nampak elok, kalau katakan korang tangkap gambar betul-betul lah semua tu, megapiksel is nothing sebenarnya. It's a cliche things. Kita letak tepi phone ni dulu and then korang ada apatah ni. And then dia punya charger dia 80 watt. Kalau katakan korang tengok kat sini 80 watt guys. Korang boleh tengok kat sini. Dia agak bulky sebenarnya. Dia berat juga for me yang pakai iPhone punya. So korang boleh je pakai ni. 80 watt is very fast lah sebenarnya. 0 to 100 saya boleh cakap dalam 40-30 minit. Ya, bateri dia pun 6700 mAh rasanya. And then dekat dalam ni kita ada SIM ejector dan juga wire lah. Wire
USB A to USB C. Tak adalah nak komplain sangat kan. Sebab yang ni pun dia punya charger pun pakai USB A. So tak boleh nak expect apa-apa. Kalau kata korang nak beli USB C to USB C, korang kena beli yang aftermarket punya. So yes. So kita kemas semua barang-barang dia ni, and then kita akan install semua benda yada sebab saya nakkan video ni laju. So yes. Transition. So saya dah install semua benda yada, saya dah letak Google, and then saya boleh cakap yang actually laju. Laju dia punya 120Hz dia. So untuk screen dia, saya boleh cakap dia dah downgrade daripada 6.59 dia jadi 6.32. Yes, lagi kecil daripada Oppo Reno 15, tapi bagi saya yang tangan kecil, saya boleh cakap is very nice. Dia ringan. Lepas tu dia pun ada screen yang very kecil. Saya boleh angkat ni, saya boleh tarik daripada tepi ni tanpa ada masalah apa-apa. Tapi tak apa, jangan risau sebab dua-dua tu memang dah ada 120Hz punya screen lah. Warna dia agak cantik sebenarnya. For me, I would say that saya prefer warna screen daripada Oppo ni. Sebab dia very saya boleh cakap vibrant jugalah sebenarnya. Kalau kata nak di-comparekan dengan phone-phone yang lain. Very sharp. Dia rasanya ni 2.6K rasanya. 2.6K resolution punya screen. Korang boleh tengok kat sini. Kalau katakan saya buka TikTok, which is okay lah. Jadi saya punya TikTok agak funky. Boleh tengok kat sini lah. Ada bubu dudu. Semua tu boleh tengok yang is very laju, responsive, and also very kalau kata korang tengok TikTok sendiri pun boleh saja, tak ada masalah. Speaker dia pun agak kuat sebenarnya. So it's actually very kuat sebenarnya dia punya speaker, sebab dia ada stereo speaker lah atas dengan bawah. And then untuk kamera dia actually agak ngam sebenarnya. Korang buka kamera dan korang boleh tengok kat sini, it's very sharp semua tu. Kalau kata korang tengok kat sini. And then dia ada juga kat sini, kalau kata korang nak tengok, dia ada 0.6, dia ada 1 times, 2 times, 3.5 dan juga 7. So korang boleh je tekan. So 2 times, 3.5 times dengan 7 times. And then kita ada ultra wide sekali. Saya lupa nak cakap. Tapi tak apa, jangan risau. Nanti saya akan buat full review pasal ni. So untuk my first impression, saya boleh cakap very okay. Ringan dan juga is very nampak minimalist macam tu. Saya suka phone yang flat. Saya tak suka phone yang dia punya tepi dia bulky, sebab saya suka saya suka berdirikan phone ni. So kalau kata korang nak berdirikan phone ni pun actually tak ada masalah pun sebenarnya, sebab it's very flat. Dia sama je macam iPhone. Yes, dia punya bentuk memang serupa macam iPhone. Dia punya body pun actually serupa macam iPhone. So memang okay lah based on my opinion semua tu. Tepi dia ni rasanya dia pakai aluminium saja, bukannya titanium macam iPhone. Tapi saya tak pasti, nanti saya akan letak betul ke tak. And then dia ada juga kat sini macam iPhone juga, which is dia ada action button. Tapi untuk Oppo dia panggil sebagai snap key. Yes, korang boleh je configure korang punya snap key kat sini. Sama je feature dia macam iPhone punya action button. Korang boleh tekan lah, korang boleh tukar sound and vibration, DND, kamera pun boleh, and then untuk touch, recorder, translator macam tu. Tapi saya selalu pakai sound and vibration. Kalau kata korang nak pakai untuk tak gambar, boleh je korang ni, and then korang just tekan dan dia akan keluar kamera. Tada! So untuk front camera dia pula agak besar, 50 megapiksel. So korang boleh je tangkap gambar korang sendiri. Korang boleh tengok kat sini lah. Dia punya kamera agak cantik, saya boleh cakap. It's very cool and very nice. Sebab Oppo salah satu company yang memang fokus on main camera punya style lah. Sebab kebanyakan orang main phone Oppo semua tu memang nakkan front camera yang cantik. Tak kisahlah, sebab phone ni memang ditargetkan untuk Gen Z dan juga mak-mak sebenarnya. Sebab untuk bapak-bapak saya boleh cakap yang phone ni tak berbaloi. Sebab dia nak buat apa kan, sebab performance dia agak okey. Tapi untuk 2700 tak adalah se-okey mana, sebab dia pakai Snapdragon 7 Gen 4 saja. So dia equivalent with MediaTek Dimensity 8400 macam tu, 8200 lah, 8200 Ultra. Korang boleh nampak yang dia tak adalah se-powerful mana lah. Tapi untuk front camera saya boleh cakap very nice. Sebab dia punya front camera ada 0.6. Yes, dia ada 0.6. Korang boleh tengok kat sini, korang boleh je tekan 0.6 and then dia akan jadi lebih wide. Kalau katakan korang nak buat group selfie ke apa ke, boleh saja.
memang cantik. So untuk dia punya OS, saya boleh cakap dia pakai Android 16 dan juga dia pakai Color OS 16.08. Korang boleh tengok kat sini, ini adalah dia punya OS lah, Color OS 16.0.8. Tapi yang ni saya dah update lah semua tu. So korang boleh dapatkan sekarang dengan harga 2699 dekat mana-mana Shopee ataupun dekat kedai mana-mana yang ada Oppo Reno 16 5G ni. So untuk conclusion, saya boleh cakap phone ni memang cantik, memang rare. Saya boleh cakap memang bentuk dia hampir sama dengan iPhone, tapi overall and all memang light, memang cantik. Dia punya screen very colourful and also dia pun ada fingerprint punya tempat kat sini. Korang boleh tengok kat sini. It's very fast and also dia ada Face ID semua tu. So itu saja untuk hari ni, untuk video unboxing dan juga impression. So kalau kata korang suka video ni, leave like, share dan juga komen. Jangan lupa untuk tekan bell notification untuk dapatkan lagi full review dan juga camera test dan juga gaming test dekat dalam phone Oppo Reno 16 ni lah. Jangan risau, saya akan keep update dekat phone ni juga. Okay, so itu saja untuk hari ni. Nama saya Yul daripada Pocket Socket. Assalamualaikum dan bye bye.